petik ni. Muda ni takkan bau petik mungkin dalam sehari 2 lah dia bau petik. Kita tengok 2 biji tu berapa kilo. RM8. Ha? RM8 lah. Loh. Ramen. Kita beli 3 biji. 12.8. 3 biji RM12.80. Nah. Murah-murah. Pak mentua tanam. Ni mentua siapa yang tanam? Selangor. RM20 halal. Ada lebih RM20 kan? Halal lah. Oh, sorry. Laga. Mak Datuk cakap ni. Pula boleh. Angkat. Sana buah apa? Mana? Buah biasa-biasa kot. So kita dapat 3 biji. 3 biji tu RM12 lebih lah. RM12. So siapa yang niaga air balang ke, nak buat jus ke, yang duduk dekat Kedah, boleh lah. Boleh mai beli. Boleh mai sini. Tiba-tiba cakap Kedah tau. Alright, jom kita sambung. Kita akan balik kita.